Salam semua. Dalam hiruk-pikuk politik yang semakin berserabut, 3 perkembangan terkini seolah-olah merakam satu naratif besar tentang arah tuju negara. Di Selangor, Nur Omar tampil dengan cadangan berani. Beliau mencadangkan agar meminda perlembagaan negeri agar jawatan Menteri Besar hanya disandang anak jati. Di sebalik hujah tentang kepekaan terhadap adat dan institusi diraja, tersirat keresahan yang lebih dalam. Apakah kepimpinan hari ini benar-benar mendengar titah Sultan Sharafuddin Idris Shah atau sekadar membiarkannya berlalu tanpa makna? Sementara itu, di Negeri Sembilan, krisis politik membuka lembaran yang lebih mengelirukan. Tindakan Barisan Nasional menarik sokongan terhadap kerajaan pimpinan Aminuddin Harun mengundang persoalan besar. Wartawan veteran A, Kadir Jassin menyifatkannya sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. Apatah lagi ketika kerjasama dengan kerajaan pusat dilihat memberi kelebihan kepada kedua-dua pihak. Bayang-bayang ketidakstabilan mula memanjang, seolah-olah mengesahkan ungkapan zaman edan oleh Anwar Ibrahim sendiri. Lebih jauh daripada episod negeri, perkembangan ini membongkar hakikat yang sukar disangkal. Kerjasama antara UMNO, BN dan Kerajaan Madani bukanlah sebuah keserasian, tetapi kompromi. Di Johor, UMNO berdiri kukuh tanpa bergantung kepada Pakatan Harapan. Namun di peringkat pusat, naratif perpaduan terus diulang, walaupun realitinya retak menanti belah. Akhirnya, politik Malaysia kini bukan sekadar soal kuasa, tetapi soal kepercayaan. Dan dalam keadaan di mana kesetiaan mudah berubah arah, satu persoalan kekal bergema. Berapa lama lagi sebuah gabungan mampu bertahan jika asasnya tidak pernah benar-benar kukuh? Sekian dulu. Jangan lupa like, share dan subscribe politico.my.